Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan mencadangkan Menteri Besar Aminuddin Harun menimbangkan pembubaran Dun Negeri Sembilan yang disifatkan jalan terbaik meredakan krisis politik. Katanya Aminuddin perlu mengembalikan semula mandat kepada rakyat dalam membuat keputusan untuk memilih pentadbir negeri yang baharu, memandangkan 14 adun UMNO sudah hilang kepercayaan terhadapnya. Mengulas lanjut, ahli Parlimen Rembau itu berkata penyertaan UMNO dalam kerajaan perpaduan adalah bagi tujuan mengurus pentadbiran negara secara bersama, bukan untuk mencetuskan ketidaktenteraman awam. Katanya setiap isu berkaitan sokongan dan keabsahan kerajaan perlu diselesaikan mengikut saluran demokrasi serta peruntukan undang-undang yang betul. Pada 30 April, Presiden UMNO Zahid Hamidi berkata 14 adun UMNO Negeri Sembilan kekal menyokong kerajaan perpaduan negeri di sebalik penarikan sokongan terhadap Aminuddin sebelum itu. Haili Izzati, FMT.